Hari tu dekat video bike hiking aku ada perasan satu komen ni tanya baju beli mana? Windbreaker yang aku pakai ni lah. So aku ada jumpa satu windbreaker yang kat TikTok sama macam ni, iaitu windbreaker reflektif lah. Windbreaker pantulan cahaya. So aku nak recommend kat abang yang menanya itu dan kepada semua yang tengok ni, aku nak recommend korang sebab apa yang bestnya windbreaker ni. Satu, dia reflektif lah, sangat sesuai untuk rider-rider yang kat luar sana yang bekerja pada waktu malam. Sebab apa? Dia memantulkan cahaya. So kalau korang jalan pada waktu malam, orang nampak engkau lah. So keselamatan korang terjaga kat situ. Dan windbreaker ni sangat sesuai juga untuk pergi hiking. Dia tak adalah tebal mana, tak adalah nipis, tapi sangat sedap lah. Bukan saja untuk hiking, untuk running pun sangat sesuai. Dan apa yang best ni lagi, dia ada kocek kat sini. Nampak? Dia ada kocek sini, satu tepi ni. Dia ada kocek kiri kanan ni. So mana korang nak dapatkan windbreaker ni, korang boleh tekan beg kuning. Dapatkan sekarang, okey? Ciao.